Okey, korang nampak kereta ni? Ini Mini Countryman. Jom kita dengar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali semula ke Transmatic Auto Benz. Okey, dekat sini kita ada satu kereta Mini Countryman. Dia ada masalah lah, dia komplain. Dia komplain masalah dia dekat workshop lain, tapi workshop tu tak boleh nak buat. Workshop tu recommend untuk datang kepada kita. Okey, dia ni ada masalah dia difficult engagement. Bila dia nak masuk gear ke, dia nak drive, dia ada masalah dengan engagement gears. Okey, bila kita check, kita dapati dia punya transfer box dia. Transfer box dia bermasalah. Bukan dia punya gearbox, bukan axle ke apa ke, tapi dia transfer box. Okey, bila kita buka, okey, ni transfer box dia. Transfer box dia ni, dia bukan saja difficult engagement lah. Dia ada bunyi kasar, bunyi humming, rough sound. Kasar bunyi dia. Teruk lah bunyi dia. Bunyi macam kacang goreng. Bila kita buka, kita drain dia punya oil dia penuh dengan besi. Dia ni internal damage lah. Dalam dia tu semua dia dah grind. Dia dah grind, nabuk besi semua banyak. Dah tak boleh pakai. Kita advise customer tukar transfer box satu. Yang baru, second hand dengan Riman. Untuk transfer box ni, ini yang Riman lah. Kita panggil Riman. Remanufacture lah. Okay. Dia bukan baru. Tapi dia original, dia remanufacture. Untuk gearbox, transfer box, kita tak panggil Recon. Okay, kita panggil Riman. Ni unit yang Riman. Kita akan replace dan naik end pada dia punya kereta dia lah. Lepas ni dah siap semua. Customer boleh enjoy lah kereta dia. Kepada anda yang memiliki kereta Continental dan perlukan nasihat ke atau ada masalah kereta Continental anda, kami Transmatic Auto Benz berada berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya. Sas.